So hari ni jom kita cerita 3 perangai budak-budak LC. Kalau korang budak LC boleh tengok video ni sampai habis. Budak-budak LC ni dikenali sebagai seorang yang malas. Dia bukan malas sebab apa, dia malas nak fikir macam mana nak jaga motor. So dia beli motor ni untuk memastikan yang kemalasan dia tu dipuaskan. Cukup dengan berbekalkan servis on time, diorang dah boleh bawa motor ni ke mana-mana. Silap-silap kalau motor-motor LC yang lama lah, orang cakap tahan kan, memang tahan. Hari tu saya isi minyak pakai minyak lintah, boleh gerak. Tetapi kes ini berbeza pula dengan motor LCV8. Dia agak sedikit manja, macam anak bongsu korang, sikit-sikit nak mengadu. Tetapi apa yang bestnya, dia dah moden. Moden ni dekat mana? Moden dekat mana? Cuba bagi tahu. Tahu abang. Saya pun tak tahu, tak ada skrip. Faham tak maksud saya tadi? Tak. Aduh, takkan tak faham kot. Senang kata senang cerita, motor ni sesuai untuk budak yang malas, yang manja, yang senang, suka didodoi-dodoikan. Conclusion daripada saya punya video hari ni. Bang. Kenapa? Kedua dan ketiga mana? Oh, poin 2 dengan ketiga tadi sama dengan poin yang pertama. Korang sekalikan je. Kalau korang berminat dengan motor LCV8, kita ada ready stock. DM